Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zakir bin Azamam dengan nombor matrik D2024111771. Hari ini saya akan menerangkan tentang artikel 6 petang, iaitu berkaitan menggunakan permainan dan syarat gelong. Pertama sekali, sebelum permainan dimulakan, undian perlu dilakukan menggunakan lambung siling. Pemenang undian berhak memilih gelanggang, gelong, kedudukan gelong dan juga peluang pertama untuk melontar jet. Seterusnya, gelong yang digunakan mestilah berbentuk bulat keras atau rikik yang boleh dilipat yang diluluskan oleh FIPJP. Diameter gelong ialah sekitar 50 cm dengan toleransi 2 mm. Kedudukan gelong juga perlu mematuhi jarak minimal daripada halangan gelong lain dan jet gelanggang lain. Selain itu, terdapat peraturan posisi pemain ketika berada di dalam gelong. Kedua kaki pemain mesti berada di dalam gelong dan tidak boleh menyentuh garisan. Bagi pemain kurang upaya, hanya satu kaki di dalam gelong. Bagi pemain berkerusi roda, memastikan satu roda di dalam gelong. Dalam prosedur menontar jet pula, kedudukan gelong dan jet wajib ditanda sebelum lontaran dibuat. Jika lontaran jet batal, maka giliran diberikan kepada pihak lawan. Walau bagaimanapun, pasukan asal tetap memiliki kesempatan untuk bermain bol yang pertama. Akhir sekali, tentang kesalahan dan penalti. Kesalahan pertama akan dikenakan penalti individu seperti kad kuning. Kesalahan diulang, pasukan boleh dikenakan kad oranye dan satu gol dimatikan. Bagi kesalahan ketiga, pemain boleh menerima kad merah dan disingkirkan daripada permainan. Sekian, terima kasih.